Saya jadi macam ni Ustaz sebab dia lah ni. Saya gagal pada hari ni Ustaz sebab dia lah. Dia yang hancurkan hidup saya. Kau tak boleh nak salahkan orang. Engkau boleh salahkan diri kau sebab engkau ada pilihan. Kau nak bangkit ke, kau nak terus tidur. Kau ada pilihan nak berjaya ke ataupun kau nak gagal. Kau ada pilihan sama ada kau nak berubah lebih bagus ataupun kau nak menjahanamkan hidup engkau sendiri disebabkan kata-kata orang. Jangan rugikan hidup kita. Jangan rugikan masa kita dengan orang yang dah tak nak dengan kita. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, kekecewaan itu adalah api yang akan membakar kejayaan kita. Berapa ramai pada hari ini orang berjaya setelah mana dikecewakan. Ada orang kecewakan kita, ada orang hina kita. Jadikan ia bukan nak balas dendam, tapi pembakar kepada diri kita untuk kita berjaya, dan satu hari nanti kita bukan nak tunjukkan kepada dia, tapi kita nak bagi tahu kita tak sama seperti mana apa yang mereka katakan. Sebab itu setiap kekecewaan yang berlaku kepada kita adalah satu poin di mana untuk tuan-tuan melonjak lebih tinggi. Tapi kalau kita tak gunakan poin itu untuk melonjak lebih tinggi, kita memilih untuk rasa kecewa, menangis tak berhenti, down hidup kita, yang rugi bukan orang tu tapi kita. Orang tu masih lagi dengan hidup dia, dengan ketawa, dia tak beritahu pasal kau pun. Engkau yang lebih-lebih nak sedih, engkau sendiri menghancurkan hidup engkau sendiri yang meletakkan diri kau kepada kebinasaan. Kau tak boleh nak salahkan orang. Allah hadirkan orang tu, Allah patahkan segala kebaikan kita dengan dia untuk kita menjadi lebih hebat, bukannya menjadi orang yang lebih gagal.